contoh 20 tahun kita bekerja sebagai wartawan, sebenarnya kita betul-betul kerja 3 tahun je. Lagi 17 tahun tu kita menunggu. Sidai. Sidai. Sebagai wartawan kita dipanggil sidai lah. Kat situ Sidai. lah kita tunggu lah. Walaupun tak ada apa-apa kat bilik forensik tu, kau tunggu je melangok kat pintu. Kerja tengok wartawan kan. adalah menunggu. Menunggu. Kau harapkan adalah doktor ke mangsa. Kalau kita nampak kereta datang je kita excited lah. Datang tengok turun je kita kejar. Tuan-tuan nak interview boleh ke tak? Kat situlah momen yang kita belajar. So punya ini kerja wartawan kerja wartawan adalah menunggu. Kerja wartawan Sidai. adalah menunggu. Kadang-kadang yang kita perlukan adalah 1 minit interview je. Walaupun 8 jam menunggu, 1 minit interview tu dapat mengubah kita punya konten yang kita akan bagi dalam berita tak pun dalam surat khabar. Itulah yang Betul, kadang-kadang kita cabaran tengok sebagai wartawan. yang kalau kes-kes besar kan, kita tengok yang media beratur kat luar tu lah sidai lah tu nama dia. Betul. Bersidai sampai kering orang kata sidai. Itu semua adalah masing-masing nak dapatkan berita yang diorang nak. Kadang-kadang kalau tuan tengok setiap soalan dia ada soalan-soalan yang berbeza. Sebab setiap media dia ada fokus sendiri. Fokus dan naratif yang berbeza. Naratif yang berbeza. Di Mijrah of course lah kita akan fokus pada sudut Islam. Kalau fokus media lain dia ada fokus dia tersendiri. So sebab itulah kadang-kadang kenapa tak 2-3 orang wartawan je, tak boleh. Sebab kita masing-masing ni ada soalan yang berbeza yang kita nak tanyakan. So sama juga, walaupun kita dapat satu ayat daripada siapa yang kita interview, satu ayat tu boleh bertukar dalam macam-macam naratif. Betul. Bergantung kepada angle yang dibawa oleh pihak media tu.